Mengapa kerajaan Madani di bawah pimpinan Anwar Ibrahim hanya berani siasat dan tangkap penjawat awam? Bagaimana dengan orang politik berprofil tinggi di dalam payung Madani yang terlibat dalam kegiatan rasuah? Hari ini merupakan hari ke-46 selepas saya dan keluarga saya diacukan pistol, dianiaya oleh SPRM untuk memakai baju ini. Saya ingin menegaskan di sini, baju ini saya beli di Shopee. Saya percaya ketika itu Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki pasti sangat seronok dan gembira apabila lihat saya memakai baju orange ini dengan digari. Mereka telah melakukan pelbagai perkara jahat terhadap saya untuk menutup mulut saya supaya saya berhenti mendedahkan kegiatan rasuah dan saran laku yang berkaitan dengan mereka. Mereka ingat saya akan berasa takut dengan muslihatnya. Namun, mereka telah gagal untuk mengugut saya dengan pelbagai taktik jahat. Saya sangat semangat dan konsisten dengan perjuangan saya untuk menuntut hak serta keadilan yang sepatutnya memihak saya, untuk mengecewakan niat jahat mereka yang ingin menghina maruah saya dan cuba seksa jiwa saya. Melalui baju ini yang tertera perkataan tulisan lock-up SPRM, saya sengaja memakainya untuk menunjukkan bahawa baju ini adalah sama sekali tidak memberi sebarang kesan terhadap semangat perjuangan saya. Saya mohon maaf kepada mereka yang berfikir bahawa baju ini telah menghancurkan imej atau reputasi saya. Saya telah beli banyak helai baju ini di Shopee dan saya rasa baju ini adalah sesuai dipakai untuk jalan-jalan ke pusat beli belah atau makan di mana-mana restoran. Undang-undang negara kita tidak halang dan tidak menyatakan bahawa memakai baju orange ini yang tertera tulisan lock-up SPRM adalah satu kesalahan. Sebenarnya hari ini saya ingin mengulas kenyataan Anwar Ibrahim 2 hari lepas berhubung komitmennya dalam usaha membantras rasuah akan diteruskan tanpa kompromi, dan berhubung isu skandal gempak semasa ini, iaitu Panglima Tentera Darat telah ditangkap oleh SPRM dan beberapa pegawai kanan tentera turut disiasat SPRM. Mengapa kerajaan Madani di bawah pimpinan Anwar Ibrahim hanya berani siasat dan tangkap penjawat awam? Bagaimana dengan orang politik berprofil tinggi di dalam payung Madani yang terlibat dalam kegiatan rasuah? Ini soalan ini amat penting. Saya menuntut penjelasan. Terdapat 15 orang politik berprofil tinggi, iaitu VVIP, yang terpalit dalam skandal rasuah lesen penerokaan mineral di Sabah, terutamanya Ketua Menteri Sabah yang merupakan dalang masih bebas. Bayangkan, hanya 2 orang sahaja daripada mereka telah dituduh ke mahkamah. Bagaimana dengan selebihnya 13 orang? Kebanyakan daripada mereka yang terpalit dalam kegiatan rasuah dilantik semula sebagai Ketua Menteri, Timbalan Ketua Menteri serta Menteri Kanan dalam Jemaah Menteri Sabah baru-baru ini.
benar-benar tidak masuk akal kan apa yang berlaku di Sabah. Seolah-olah manusia yang berprofil tinggi kebal undang-undang, kedudukan mereka di atas undang-undang, dan memaparkan kerajaan madani mengamalkan sistem penguatkuasaan dan pendakwaan dua darjat. Justru itu apa yang dikatakan oleh Anwar Ibrahim berhubung usahanya membantras rasuah tanpa kompromi adalah mengarut dan hanya jenaka kepada masyarakat. Madani dan SPRM cuba menunjukkan ketegasan membantras rasuah melalui lakonan penangkapan penjara awam yang tiada kepentingan politik untuknya. Malah mereka tutup mata dan buat bisu berhubung skandal para ahli politik di Sabah yang makan rasuah secara terancang dan kolektif. Madani dan SPRM cuba menghantar isyarat kepada masyarakat bahawa penjawat awam yang paling banyak terpalit rasuah. Malah pemimpin politik di dalam kerajaan madani adalah paling suci dan bersih. Adakah kerajaan sengaja mencetuskan persepsi buruk terhadap imej penjawat awam untuk melindungi dan menyelamat pemimpin politik madani yang makan rasuah? Adakah penjawat awam telah dijadikan kambing hitam untuk agenda politik madani bagi mengalihkan perhatian berhubung isu rasuah yang berlaku? Apa yang dikatakan oleh Menteri Undang-Undang pada bulan Ogos tahun lalu bahawa penjawat awam paling ramai terpalit dalam rasuah. Namun saya percaya jika benar-benar tindakan tegas dan siasatan telus diambil terhadap pemimpin politik di bawah payung madani, ahli politik adalah manusia yang paling rakus dan paling banyak makan rasuah. Di sini saja hari ini. Sekian, terima kasih. Jangan lupa lawan, tetap lawan.